Aku satu cerita yang aku terlepas nak beritahu korang kan, masa umur aku 17 ke 18 aku pernah jadi steward tau sekejap. Oh ya. Dia tak tahu. Airline mana? MAS. MS. Okay, masa tu yang aku nak jadi DJ tu kan, yang aku belajar dengan DJ Fast tu, aku ada pasang niat aku nak beli turntable tau. Jadi aku beli second hand daripada DJ Fast. So harga dia masa tu 3,000 besar. So Time tu 3,000. 3,000. Aku pinjam duit tu daripada mak aku. Tapi aku kena bayar balik lah. Dengan cara bayar balik tu aku kena kerja lah. Jadi aku jadi pramugara. Pernah jadi. Masa tu umur aku masuk 18 je. Bulan 10 masuk 18 aku terus apply jadi pramugara, terus dapat. Berapa lama? 2 tahun. Ui, lama juga. Lama juga. Berjalan lah. Berjalan juga. Berjalan lah. Tapi bukan kalau nak guna ayat airline, not my cup of tea. Tapi aku enjoy dari segi ni lah, travelling lah. Aku kena buang aku punya introvert ni. Aku kena jadi extrovert. Aku sendiri kena pergi tegur orang. Hello sir, how are you? What would you like to have? Kan, coffee, tea, benda ni semua kan. Dan aku kena belajar tentang grooming, kebersihan. Kan, aku setiap kali aku nak pergi flight, aku kena buff aku punya kuku tau. Kan, kau bayangkan macam adik-adik.